Okey, sampai dah. Dah sampai saya dekat tempat yang saya nak tuju. Kat mana? Dekat tempat air gunting rambut. Dekat mana ni? Batu? Taman Sahjaya, Taman Batu Sahjaya. 10. Batu 10 Jalan Ceras. Ceras Kajang. Ceras Kajang. Batu 10 Jalan Ceras Kajang. Lama ni. Daripada gunting rambut. Dari tahun 86. 86 dekat mana? Kat mana ni? Kolesium. Kolesium. Dekat Jalan Tar. Jalan Tunku Abdul Rahman. Jalan Tunku Abdul Rahman. Daripada 86, badan dia kecil dulu. Tak macam ni. Badan ni cekening dulu, tapi masa tu dia gila takraw. Main takraw kan. Dulu lah. Tak salah dia start membership dia tahun 88 lah. Dia lari sini pun. Baik turun naik, baik dia punya level semua saya dah tahulah. Mana dia pergi pun kita tahulah. Dia kalau tak dapat gunting ke saya tu tak tahu, demam dia. Daripada dulu lah. Daripada dulu. Daripada bujang. 90. Kasih trim rambut tu kan. Dengan air tu. Ada lah. Gunting. Ni tempat baru ni. Tempat baru. Ni tempat baru. Saya cari dia. Baru 6 bulan. 6 bulan. Sejarah dulu saya mula-mula dekat Jalan Tunku Rahman. Jarang. Lepas tu sini lah. 5. Dah tempat ke-5. Tapi Dia pindah randa saya cari tu. Jumpa. Lebih 30 tahun 40 tahun dah. 40 tahun ada. 80. Ini kedai yang ke-5 ni jumpa kat sini. Sini ni. Masa tu bujang kan. Bujang. Tidur. Tapi alhamdulillah lah, jodoh dia dengan ni memang kena lah. Alhamdulillah. Kan, memang Allah dah jodohkan dengan Erin. Kan, tu pasal dia boleh naik. Alhamdulillah. Tu pasal dia boleh naik jadi juara. Juara dunia kan. Kadang juara dunia 10 kali kan. Itulah Allah jodohkan dia untuk supaya dia Okey, macam pun hari ni nak potong rambut. potong rambut lah. Okey. Tapi jangan terlalu pendek sangat. Boleh. Flat top kan? Aduh, flat top. Pompodoh. Boleh. Okey, jom kita masuk dalam guys. Alright. Assalamualaikum. Ui, aircon sedap kena aircon. Ada aircon. Ni macam mana tu? ini 01 ni. Jangan kosong tanah. Ini 01 ni. Itu tak boleh. tapi Tepi biar lembab macam ni tak apa. Tapi trim biasa je. Trim biasa je lah. Trim biasa je lah. Nanti tak boleh mengilau nanti. Boleh. Saya nak masuk TV tak tahu nak gaya kan macam mana. Aku nak audition ni. Audition. Audition apa? Aduh. Audition jadi apa? Pelakon. Pelakon. Pelakon Okey, sikit-sikit dah Okey, hari ni kita cuba trim. Tengok pasal kalau tak nak terlalu pendek. Kalau pendek dia nanti tercacat. Dulu boleh. Dulu sebab flat top. Kan? Dulu sebab flat top pun, zaman-zaman flat top dulu lah. Dan sekarang kena buat rambut smart. Rambut smart ya. Rambut kena smart dia. Okey, kejap. Sini segmen punya sikit macam biasa. Scrambler mau jaga. Segmen tu yang mahal. Scrambler. Orang lain saya tak boleh lah. Tak boleh sentuh rambut saya. Bukan orang lain tak boleh. Anak boleh, anak dengan air boleh. Sebab orang tak jiwa dia tu tak kena kot. Jiwa. Kalau dulu buat ni, air kata dia kena cari tapak. Nak cari tapak dia tu kan senang tu. Ada suatu ketika tu memang lebat, tembal rambut. Memang nak tas tu memang dia macam air yang tahu lah. Okey, belakang potong rata kah? Rata lah. Saya rasa tak yang nombor 6 ni saya gunting je. Gunting je? Gunting sebab awak pun nombor 6 tu kira pendek juga tu kalau pendek ikut juga. pendek juga. Dapat sikit sebab apa? Dia pakai pomade tak. Dia pakai jar rambut dia macam tercacat kat sini. Iyalah. Tercacat patatan pun cacat kan. Mana trim biasa lah. Trim biasa je. Trim biasa je. Daripada tak ada uban ada uban dah. Itu normal lah. Itu normal. Ada kawan sekolah lagi habis putih terus. Siapa apa? Ramai geng-geng sekolah-sekolah dulu. Kadang jumpa kan. Memang putih habis.
Mus macam mana rambut dia? Mus pun dah Banyak ubat putih. banyak. Hmm. Lagi pasal mus dulu rambut hitam tau. Ya, betul. Jumpa dia kena balik kampung ni. Pun nampak dah. Orang dah mus. Lagi dia rambut pendek, lagi nampak dia punya uban dia kan. Yalah. Tapi dia tak ada flat top lagi lah. Tak ada lah, dia biasa je sikap belah kiri. Masih ke Air? Dia pun nak jumpa kau ni. Siapa? Syam Spider. Itulah. Syam Spider. Dia jual motor tu. Dia jual motor besar tu. Ya ke? Dia jual. Dia macam. Dia toke tu lah motor tu. Alamak, buat kuih. Dia buat kuih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya dapat jumpa juga. Woi, banyak tu. Aku nak beli di RM5, RM6. Dia kata, Kak, ambil apa RM10. Wah, betul. Nasib baik ramai. Sihat, Cik Ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Ya. Lalu kau tengok gambar, sekarang kau tengok orang dia. Alamak, ya ke? Tapi Yang penting kita sama-sama ni. tapi dia Kalizum selalu jumpa awak. Kedai Kalizum dulu. Saya Saya daripada Ningali. Dulu lah Daripada kita taman sore. Coliseum lagi Ya. Kedai Coliseum dah tak ada ya? Mana dia pergi? dah tak ada dah, Mana dia pergi, saya ikut. Sama lah ni. Mana meja bang? Meja luar tu. Tu dah tahu luar tu. Jadi kita lepak luar. Ni buat rumah ke? Rumah. Alhamdulillah. Rumah awak dia. Okey, ingat kau rumah ada rumah. Berapa nak? Ni, Cili. 5. Alhamdulillah. Yang ni besar. Tak, ini saya punya cameraman. Oh, cameraman. Ada main Media personal tu. ni. Mantap. Kali lagi dengan kamu tu kami kamu. Aku rasa dia pasti. Mana tahu? Boleh dia. Dia motor boleh pakai helmet tu tak boleh. Siapa cakap? Habis. Ada ni. Tak Boleh. boleh. Dia tak boleh. Boleh. Nak bagi? Itu dia punya cari makan. Oh, jaga Allah Akbar. Bukan badan ni ke cik makan? Dia Kepala. head tutup. Baik cakap, awak nak datang? Itulah. Memang dah lama tunggu kan. Saya je nak borak-borak. Borak Yalah. Tapi itulah nama awak tak putih lah. Cemburu lah. Dah pakai ni. Baik. Dah pakai ni. Dia macam-macam. Macam-macam ni. Alah, makan vitamin je. Ya. Makan vitamin dia. Tak terikut lah dia punya makan. Jangan. Tak terikut dia punya makan dia. Hari-hari makan telur tak larat dah. Mungkin lah mungkin sebab makan telur pun dia juga tau. Ya ke? Dia vitamin tau. Ya. Betul memang betul. Tapi- Mungkin sekarang ni makan pagi 8 biji lah. Kau telah macam tu je. Kalau dulu 30 biji tau sehari. Itu dulu. lah bukan Habib. Dulu 30. Pasal dulu dapat peruntukan daripada PDRM. Makan tak ada masak. Buatlah sama ada Rebus. rebus ataupun buat setengah masak. Oh, makan. Kalau dulu lah tahun 90-an. Kan, tapi bila dah berlatih berguru kat US, ada kiraan dia lah kan. 8 biji sekali makan tu ada 30 gram protein. Dia macam tu lah. Dia kena ikut dah apa yang guru suruh kan. Macam saya ni, baby ni boleh keluar lah, kalau turun lah. Kalau makan telur 8 biji. Boleh. Boleh. Apa supplement dia? Sebenarnya bukan kata makan telur je, tapi pemakanan harian. Benda yang minyak-minyak manis-manis ni memang nak kena cut. Aduh. Kalau boleh lah. Saya Kalau dah tak bagi boleh, suratnya. kalau tak boleh kena jumpa doktor. Ya. Kan cocok tu. Aduh. Susah kan nak jaga makan memang susah. Dia nak turun senang tak susah tau. Nak naik tu sekejap je. Sekejap kan. Allah Benda memang macam tu lah kata. Cili kau apa umur kan? 50 lebih? Saya 59. Okey, tu setahun lepas saya kira. Oh dia. Tapi tu awak tak handsome lagi. Ah? Betul orang Michael Islam. Keseran nak lepas awak. Saya 58 awak cakap kan hantar suka hati abang lah. Balik pergi lah keluar abang. Ya Tiap-tiap minggu saya naik. Peletok ya? Sekarang dah tak boleh peletok lah. Ya. Sekarang kena train je ni. Depan ni pun kita pakai apa? Jambul yang kita pakai. Jambul. Pakai apa? Layer. Layer. Jambul pun tak boleh pen. Kalau kita pakai tapak 6 tadi pun dia pendek ni. Pendek eh? Pendek. Ya ke? Kan awak cakap dia nak lekat tapi kan. Syami punya tapak 4 kenapa? Okey ya? Ha?
Tanpa empat. Lain Lain. Mesin ni macam-macam ni. Oh, patut Ah. pun. Dia macam ada grade-grade lain. Pakai Xiaomi ni Ah. tapak okey. Macam ni mesin ni. Ha. Ni mesin dulu tak ada pakai mesin Tak ni. ada. Tak ada. Ha. Sekarang ada pakai. Kawan Pakai. Lain satu dia ada banyak-banyak. Ha. Banyak dia punya apalah. Kalau boleh aku nak pakai ketam. Tak payah. Angkat lama dulu sejarah tu. Aduh. Ketam tu. Oi. Ketam. Ada. Tak ada dah. Tak nak pakai dah. Kalau letak kat sini buat. Kalau tali tak apa. Ha. Dia main besi kan. Kita sini setengah jam. Dia kena buat macam galeri. Buat tu boleh lah. Nanti nak pakai tu dah tak larat dah. Tengok. Patut kena keluarkan tu. Inilah buat rambut laptop dulu kan. Kan dululah. Buat dia punya trip dia kan. Mana ada dia punya apa tu? Apa tu yang terangkat-angkat tu kan? Mana? Oh, dia pemainnya kan? Wal, mak baju ni. Nama ni ke satu nama. Kan? Kau dah. Dia tak sependek macam sebelum-sebelum ni Dulu pendek. Ini dia trim nampak smart. Kita nak rambut nampak Dulu dia smart. ada apa? Ada beza dia. Pertama kalau nak bertanding dia ada lain cara dia pasal lain. dia. Dia pakai tapak Kalau nak bertanding lain dia punya apa. Lagi apa? Kalau nak berjalan lain dia punya dulu. Dia punya apalah. Fashion dia tu tak lagi tapi dia punya sukatan pendek dah tu. Dia beza. Kapsan dia tu. Ini dulu pakai celak dulu ni bang. Pakai celak dulu dia tak ada. Dia pakai celak dulu tau. Celak je tu. Selama je dia pakai celak, lepas tu dia bawa berjalan. Kadang-kadang nak dapat segmen panjang tu. Jangan. Ui, nak dapat yang hal lain tu Celak Anak dia seorang dapat. Isam Syamuddin. Camurin. Syamuddin dapat bulu banyak. Itu yang. Kalau dapat segmen panjang, saya beri macam Elvis tu. Memang dulu dia minat segmen macam dulu kan. Lepas tu segmen sampai pagi ni. Kalau Jadi 80-an, Elvis tu, Elvis Presley. 80-an, 90-an dulu kan segmen panjang. Dulu dia. Nampak. Ini pandailah dia beggar nanti. Pandailah nanti. Kan. Kita rambut smart. Rambut smart lah. Biasa kalau rambut pakai tapak ni dia memang kadang-kadang lepas dah mandi apa semua nak pakai apa pomade atau gel rambut, kadang-kadang dia macam jadi tak jadi tu. Dia macam tercacat sikit. Apa dia lepas potong rambut kan. Tapi sekarang ni pakai rambut smart, emas, pakai pomade pun memang smart. Kebanyakan orang gunting takut dia ni. Inilah orang tak pandai nak beggar tu. Tak pandai nak setting kan. Kalau silap setting kan, semua lagi. Ni M tu nak buat lagi? Sikit lah. Sikit Sikit.
Oh, dia kalau buat laptop M yang mahal. Tanya Ai. Ya? Orang lain tak berani. Oh, tak berani orang lain pakai pisau ni. Ai buat selamba tau. Sekejap ambil dryer je. Apa? Okey, nampak macam ni kan. Siap dah ni, siap. Ai kata dah siap. Dah muka ni dah kira siap. Tapi ini saya belum sikap betul. Ada masa saya pakai pomade lagi nampak kemas. Ya. Dia punya tu dia setting lah. Pakai gel rambut dia kan. Ada masa pakai pomade. Mana pomade ni? Tu bawah. Tak ada lah. Saja je, saja kan. Sikat kita. Oh, sekarang sana. Gulung lah. Tak gulung tu. Tak gulung. Tak ada gulung pun boleh juga. Oh, sikat tak gulung lah. Sekarang tak ada gulung pun boleh juga. Ha? Sekati dalam lah sejuk sikit kan? Dalam sejuk. Abang meja. Sekejap buka apa? Kopi. Nak minum kopi oh? Boleh. Boleh ah? Kopi O berempah. Kopi O berempah. Wah. Dia ada rempah. Angin ni. Dia tak kurangin, dia panaskan badan. Gel Hero. Dia kat kedai kan? Tak ada. Saya punya. Ni, buatan orang kampung. Kopi tu buatan orang kampung. Sungai Serai, Langat. Dia ada rempah. Sekejap masak air. Kalau tu, siap je. Dia tulim je. Dia tulim je, bukan peletok tau. Habis lancar orang lain. Nampak? Belum Lekat lancar kan? orang lain. Lekat kan? Tak ada keluar kan? Okey tak? Nak ajar lagi ke? Okey lah, boleh. Boleh, ni pasti bolehnya. Dia balik mandi, baru keluar-keluar dia punya apa tu. Saki baki yang degil tu. Okey. Apa? Janji dah pakai gel Hero. Sebenarnya hero, kalau tak hero dia letak kancur. Dia pakai kancur. Cancur dah tak ada dah. Mana ada beli? Tak ada. Susah dah cari lah. Smart kan? Ada lagi? Dia Sarawak. Dah jadi kan? Oh, Sarawak. Sini tak ada lah. Tak nampak pun. Sekarang rambut Sekarang ni cari smart. trend, cari TikTok mana tahu. TikTok. Sekejap aku ambil cawan ni. Smart Rumah adik aku. Ha? Mike. Apa dia? Alamak. Dah habis. Aku ambil cawan dia. Itulah dia kata kan. Dengan Ai ni macam-macam cerita dia. Macam-macam kalau zaman duduk dengan dia kat kedai dulu. Dulu lepas balik kerja, tak tahu nak pergi mana. Masa lepak kedai dia dekat kedai Kolosium. Dulu lah, zaman dulu memang kalau lepak kat kedai ni sembang dengan dia sampai dah nak petang tu baru balik lah naik bas mini kan. Dulu pakai bas mini. Ai tahu zaman dia main apa motor Jepang dulu. Macam-macam cerita kan dia. Kalau nak pergi makan apa semua pun Selangor Mansion belakang tu. Selangor Mansion tu mamak. Roti banjir, teh tarik dulu Ai macam-macam lah. Dia kalau cerita ni dah tahu lah kan. Tapi macam mana pun dah berpuluh tahun dia kata pun dah 40 tahun ada gunting dengan dia tu. Saya tak orang lain. Dia dengan anak saya je dia gunting. Daripada dulu. Tahun 80-an dulu. Sampai sekarang cari dia lagi. Dia tahu dia punya bentuk rambut saya macam mana kan, pattern dia, apa yang saya nak, semua dia tahu. Alhamdulillah dah dapat dia punya tapak kan. Dah dapat rentak dia macam mana kita nak. Dia tahu. Okey, baiklah terbaiklah berada air kita. Okey. Jangan lupa. Kita dah lupa nak cakap apa. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Tengok nanti video-video akan datang menyusul. Okay, bye-bye. Cut.